Tuan-tuan, di MyLoan kami terima kunjungan daripada banyak pihak. Ada yang pihak selebriti pun ada, pihak orang ternama pun ada, dan macam-macam lagi tuan-tuan. Dan harus diingat tuan-tuan, MyLoan sentiasa menjaga privasi pelanggan kami. Hampir 4 tahun kami beroperasi, boleh dikatakan sangat jarang kami menunjukkan wajah pelanggan-pelanggan kami, kecuali kalau pelanggan itu sendiri yang minta untuk tunjukkan wajah mereka atas sokongan mereka. Dan saya terima banyak juga yang persoal, betul ke ada yang lulus pinjaman? Alamak tuan-tuan, macam mana saya nak tunjukkan orang yang lulus pinjaman tuan-tuan? Kalau saya tunjukkan pun mungkin selepas 6 bulan dia lulus pinjaman tuan-tuan, sebab saya tak nak risiko kepada pelanggan-pelanggan saya. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau saya tunjuk muka Ali dan memberitahu Ali baru dapat pinjaman RM100,000, sekiranya scammer tahu dan mereka mungkin mendapatkan nombor Ali dan mendapatkan trik untuk mendapatkan online banking Ali, dan mereka akan menghubungi Ali untuk mendapatkan OTP, dan setelah Ali memberi OTP, wang Ali RM100,000 mungkin akan hilang. Dan sebab itu kami nak pelanggan-pelanggan kami dilindungi privasinya tuan-tuan. Bahkan saya tak nak tunjukkan muka-muka ramai yang datang ke pejabat kami, termasuk dengan golongan selebriti tuan-tuan, dan kami sentiasa faham keadaan pelanggan kami dan menjaga privasi pelanggan kami. Apapun saya nak ucapkan tahniah kepada pelanggan-pelanggan yang semakin ada kesedaran. Ada pelanggan yang lulus 2 tahun lepas dan setiap tahun dia membuat semakan laporan pelapor kreditnya tanpa bertujuan untuk membuat pinjaman. Dan sekarang ni semakin ramai yang datang ke MyLoan untuk buat semakan laporan pelapor kredit tanpa berniat untuk membuat pinjaman, tetapi mereka lebih kepada ingin mengetahui posisi kewangan mereka, berapa total pinjaman di dalam bank, berapa baki pinjaman, adakah mereka membayar komitmen mereka dengan baik dalam masa 12 bulan. Tuan, di MyLoan kami adalah sebuah syarikat konsultasi kewangan yang memberi rakyat Malaysia pendidikan kewangan. Di video-video pendidikan kewangan kami apapun, dan seperti biasa dengan MyLoan pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.